Di hujung sebuah kampung lama, tinggal seorang makcik yang dikenali sebagai Mak Timah. Wajahnya sentiasa tenang, senyuman dia lembut dan tutur katanya pula penuh dengan sopan. Namun setiap kali malam menjelma, terutamanya bila angin bertiup tanpa arah dan anjing pula menyalak panjang, penduduk di sekitar kampung akan segera menutup pintu dan tingkap. Sebab mereka percaya Mak Timah ini membela saka. Berikutan rumahnya yang terletak berhampiran dengan pokok besar. Dan pada waktu siang ianya kelihatan biasa. Tapi apabila bulan mengambang, bayang pokok itu seperti tangan-tangan hitam yang menjalar di dinding rumah dia. Jadi suatu malam, seorang pemuda kampung yang tidak percaya dengan cerita lama, dia bernekat untuk mengintai dari celah semah. Tepat tengah malam, lampu rumah Mak Timah terpadam sendiri dan masa itu keadaan jadi sunyi sepi. Kemudian kedengaran suara mengilai halus. Semakin lama, semakin nyaring. Dan pemuda itu melihat kelibat Mak Timah berdiri di halaman rumahnya. Dengan tubuhnya menggigil, rambutnya terurai panjang walaupun siangnya tadi sentiasa bertudung rapi. Wajahnya yang tua berubah perlahan-lahan menjadi pucat. Mata merah dia menyala dan kukunya memanjang tajam. Dan dalam sekelip mata Mak Timah sudah tidak kelihatan seperti manusia. Dia terbang rendah di antara pokok-pokok yang mengelilingi rumah-rumah yang gelap. Dengan bau hanyir menusuk ke udara, pemuda itu terdiam kaku melihat keadaan tersebut. Tubuhnya tak mampu bergerak walaupun seinci. Dan tiba-tiba makhluk itu berhenti tepat di hadapan dia. Senyuman yang sama seperti waktu siang terukir di wajah pucat itu. Dan keesokan paginya, pemuda tersebut ditemui pengsan berhampiran rumah Mak Timah dengan rambutnya memutih separuh. Dan sejak dari hari itu dia tidak pernah lagi cuba untuk memperlekehkan cerita orang tua di kampung tersebut. Mak Timah pula masih seperti biasa duduk di beranda setiap pagi tersenyum sambil menyapu halaman, seolah-olah tiada apa yang pernah berlaku. Namun setiap kali malam sunyi kembali, penduduk kampung tahu jangan sekali-kali memandang ke arah rumahnya apabila terdengar suara angin mengilai di angin. Kalau kau suka cerita seram, jangan lupa follow dan subscribe. Yuzi Apai.